ada kepandaian yang tidak boleh dijadikan kerjaya. Dia boleh dijadikan hobi. Okay. Hobi tu sama ada untuk ketenangan dia, kegembiraan dia, ataupun hobi sebagai side income dia. Up to them lah. Sebab jangan terkejut, ada orang tu dia memilih kepandaian ini untuk dijadikan kerjaya. Contohnya kerja bidang finance. Tapi rupa-rupanya kepandaian dia dalam bidang seni ni boleh memberi duit. So dia buat hobi, balik rumah hobi. Tiba-tiba jual-jual, lama-lama berhenti kerja finance, fully on art. Ada, normal. Ada galeri kat Jannah Baik contoh. So itu perkara biasa. Dalam dunia kerjaya, you need to decide yang mana nak dipilih sebagai kerjaya, mana nak dipilih sebagai secondary, which is sebagai hobi. Boleh jadi ke yang secondary tu dia lebih minat sebenarnya? Boleh jadi. Cuma sebab tak boleh make money kat situ sangat. Buat waktu tu tak jumpa jalan make money kat situ. Ataupun disebabkan peluang di sini dapat scholarship, peluang di sini ada network, peluang di sini dapat peluang kerja, syarikat bagus terus. Dia lebih menggiurkan ke sebelah sini. Sini tak nak berjalan. Dia tak jumpa idol, dia tak jumpa orang bidang ini. So for me adalah ada benda you kena decide yang mana nak buat kerjaya, mana untuk jadikan hobi. Kedua adalah by hook by crook exposure. So bahasa mudah exposure macam mana? Sebelum saya buat bidang, mana-mana bidang pun ataupun mana-mana bila saya orang tanya, tuan, bidang kreatif ni boleh pergi jauh macam mana? Apa yang saya buat adalah saya cari orang yang bekerja dalam bidang kreatif yang paling jauh dia pernah pergi. Contoh dalam bidang training, apabila saya kaji siapa paling jauh dalam Malaysia pergi, yang paling powerful, Dr. Failan Hamzah. Waktu tu dia dibayar bukan ikut macam kami, saya dibayar ikut hari, dibayar ikut jam, dia dibayar ikut minit. Ya? Tak literally? Waktu prime dia lah. Extra wasis lah? Saya radio, TV semualah. Okay, baik. Kita dapat makluman yang dia bayar mengikut minit. Dia bersiaran macam, oh dahsyat ni. Okay, yes. So, idola betul. Memang idola betul lah. Sampai sekarang memang kita teruja. Memang very powerful. So, apabila dalam bidang lain pun, bila kita nak explore dan belajar, saya akan tengok siapa orang paling berjaya dalam bidang tu, kita study background dia. Paling mudah, buka LinkedIn, siapa jawatan yang paling power. Contoh bidang IT, siapa head of IT, tengok background dia.